Saya Dr. CK, pengasas bagi syarikat perkhidmatan agropintah. Kali ini saya nak kongsi bagaimana NutriBoost boleh bantu untuk melangsang pertumbuhan sayur-sayuran dalam sistem pertanian moden, iaitu vertical farming ataupun pertanian menegak. Jadi kita hari ini pun kongsi sedikit info. Inilah NutriBoost booster organik semula jadi sesuai untuk semua jenis tanaman. Jadi sebelum itu biar saya kongsi sedikit info berkaitan apa itu pertanian moden, vertical farming ini. Jadi vertical farming adalah satu kaedah penanaman tanaman secara bertingkat. Jadi layer by layer. Biasa kita tanam dalam bangunan tertutup seperti kontainer ataupun ini bilik khas dan rumah hijau. Jadi sangat penting untuk aplikasi di kawasan bandar, di mana ia jimat luang dan boleh dikawal sepenuhnya dari segi suhu dan juga kelembapan dan juga input baja. Jadi ini adalah kelebihan bagi vertical farming. Sama juga untuk kawalan cahaya juga. Tadi tak risau di mana kita ada isu katakan 6 jam cahaya matahari saja. Dalam sistem vertical farming kita boleh panjangkan tempoh cahaya matahari itu. Jadi antara kelebihan sistem vertical farming, jadi biar kita lihat, tulis dekat sini, kelebihan dia, kita boleh jimat luang. Lepas itu kita juga boleh guna air yang sedikit. Dia air ni kita tak perlu guna banyak. Dan seterusnya dia juga bebas daripada racun, bebas racun dan juga masalah pelosak. Kalau kita ada ini XOP yang ketat, jadi memang dia boleh bantu. Dan bukan itu sahaja, hasil dia juga adalah lebih konsisten. Jadi ini yang paling penting, hasil. Hasil dia juga adalah sangat konsisten. Jadi 100% perfect, tip-top. Jadi dekat sini kita nak kongsi bagaimana NutriBoost boleh bantu dalam vertical farming. Jadi pertama sekali, untuk NutriBoost ini, dia boleh kurangkan baja AB, aplikasi baja AB kadar dia. Dan lepas itu ia juga boleh melangsang akar dia. Jadi dia akan bagi akar yang lagi sehat. Lepas itu kita ada lagi juga sistem immunity yang lagi mantap. Dan dia juga boleh meningkatkan penyerapan nutrien. Jadi dia nutrien dia adalah lagi optimum. Jadi inilah antara ciri-ciri NutriBoost dalam membantu